Kalau guru tak pernah rasa sabar, dia tak boleh nak ajak anak buah dia sabar. Kesakat nak suruh kata hampa sabar ni, dia sendiri tak pernah sabar, dia pun cengih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana dia nak bagi orang faham tentang sabar? Sebab dia sabar ni, dia ialah pemindahan dalam hati guru ke hati murid. Contoh Bluetooth, makcik-makcik tak ada Bluetooth, dia kena duduk dekat-dekat Bluetooth ni, jauh tak boleh dia kena muka, kita kena muka. Jadi mana hak kita nak pindah tu, hak daripada handphone kita ke handphone dia. Itulah di Bluetooth ni adalah pemindahan data ke dalam handset kita ke handset dia, ataupun handset dia ke handset kita. Jadi makna itulah, kalau dulu tak faham, baru faham, lebih mudah faham. Makna kalau ustaz kita macam tu, kita akan jadi macam tu. Faham tak? Sebab tu dulu orang tanya tok guru dia siapa? Bila dia habang tok guru dia bagi bidik sekian-sekian orang, oh fahamlah, sebab dia tok guru dia. Para sahabat Nabi, pasal apa Nabi suruh ikut para sahabat? Sebab mereka macam Nabi. Itu Nabi kata, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku umpama bintang, mana-mana seorang yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Sebab mereka telah ditransferkan, berlaku pemindahan dari dalam hati Nabi ke hati mereka. Sebab mereka hidup dengan Rasulullah. Itu kelebihan orang yang hidup muasarah sezaman dengan Rasulullah. Akhlak lepas, akhlak Nabi. Nah, tu yang dikata kelebihan kita belajar ada guru. Kalau kita belajar tak ada guru, syaitan lah guru. Itu kata ulama, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhun lahu. Siapa yang tak ada guru, syaitan lah guru dia.